PRN Melaka semakin panas. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi beri satu peringatan penting kalau mahu bekerjasama, manfaat mesti lebih besar daripada mudarat. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan Zahid? Menurut laporan Malaysia Gazette, Presiden UMNO itu berkata, formula kerjasama politik yang digunakan di Johor dan negeri 9 tidak semestinya sesuai untuk Melaka. Ini kerana setiap negeri mempunyai keadaan geopolitik dan lanskap politik yang berbeza. Zahid berkata beliau telah memberikan mandat kepada Ketua Menteri Melaka yang juga pengerusi BN dan pengerusi perhubungan UMNO Melaka untuk mengadakan rundingan. Selepas rundingan itu selesai, hasilnya akan dibawa ke peringkat nasional untuk diperhalusi sebelum keputusan dimuktamadkan. Menariknya, Zahid menegaskan bahawa tidak ada satu formula atau acuan yang sama untuk menentukan bentuk kerjasama politik di setiap negeri. Johor ada formulanya. Negeri Sembilan pula mempunyai pendekatan tersendiri dan Melaka menurut Zahid memerlukan formula yang sesuai dengan keadaan politik negeri itu. Dalam masa sama, beliau menegaskan rundingan dengan mana-mana parti atau gabungan perlu dilakukan secara jujur dan ikhlas. Lebih penting, setiap pihak perlu menghormati persetujuan yang telah dicapai. Zahid turut mengingatkan bahawa apabila sesuatu perjanjian sudah dipersetujui, jangan pula berlaku perkara sebaliknya. Bagaimanapun, satu perkara jelas daripada kenyataan Zahid, kerjasama politik di Melaka bukan sekadar soal siapa bersama siapa. Ia perlu dinilai berdasarkan manfaat dan mudaratnya. Dalam pada itu, Zahid berkata kerjasama BN dan PH di Johor serta negeri Sembilan masih berjalan lancar selepas pembentukan kerajaan negeri. Di peringkat nasional pula, kerjasama itu terus diterjemahkan melalui mesyuarat, kabinet dan penyelarasan antara kementerian. Matlamatnya, kata Zahid, adalah untuk memastikan kestabilan politik negara terus dikekalkan. Jadi persoalannya sekarang, apakah formula kerjasama yang akhirnya akan dipilih untuk PRN Melaka? Adakah pendekatan Johor akan dijadikan rujukan atau Melaka bakal menggunakan formula yang berbeza sama sekali? Satu perkara pasti, keputusan rundingan inilah yang bakal menjadi antara penentu strategi BN dan rakan politiknya menghadapi PRN Melaka.